Malaysia B17 berjaya melakar sejarah gemilang apabila menumbangkan pasukan Vietnam untuk meraih kejuaraan AFF B17 2026. Kemenangan tipis namun bermakna itu menyaksikan Harimau Muda kembali menduduki takhta tertinggi bola sepak Asia Tenggara. Berlangsung di Stadium Delta Sidoarjo, Malaysia bermula dengan penuh tekanan pasukan lawan, namun anak didik Syukur Adan berjaya menyerap tekanan awal sebelum mula menguasai bahagian tengah. Malaysia akhirnya membuka tirai jaringan menerusi serangan balas pantas yang disudahkan dengan padu oleh penyerang utama mereka. Pada separuh masa kedua, Vietnam menggandakan asakan dan berjaya memperoleh beberapa peluang keemasan, namun ketangkasan penjaga gol Malaysia menjadi penghalang utama. Selain itu, disiplin tinggi yang dipamerkan Barisan Pertahanan Negara berjaya memastikan kedudukan kekal sehingga whistle penamat ditiupkan. Kejayaan ini membuktikan bahawa skuad muda Malaysia kini menjadi kekuatan besar di Asia Tenggara dan tidak boleh dipandang rendah oleh mana-mana lagi pasukan serantau.